mungkin beratus-ratus tahun. Mungkin juga kalau tak ada rekod mungkin ribuan tahun. Nak bercerita sikit tentang masjid-masjid yang ada di tanah Melayu kita ni. Daripada zaman dahulu sehingga zaman sekarang terus dibina masjid-masjid yang baru berterusan sehingga kini. So apa bezanya akustik di dalam masjid-masjid dahulu berbanding masjid-masjid moden sekarang ni? Yang pertama sekali, masjid-masjid pada zaman dahulu kebanyakannya bersaiz kecil dan kebanyakan juga tidak menggunakan kubah sebagai satu feature arkitektur untuk masjid tersebut. Banyak masjid-masjid lama yang menggunakan bumbung ataupun atap berbentuk piramid. Masjid-masjid kini, terutamanya masjid-masjid yang dibina mula daripada zaman Inggeris, banyak menggunakan kubah-kubah sebagai architectural feature. Dan semakin lama, masjid-masjid moden yang dibina bersaiz sangat besar. Maka dengan semula jadinya, akustik di dalam dewan solat menjadi sangat berbeza kerana isi padu yang besar dalam satu-satu dewan masjid itu mengakibatkan bunyi gema ataupun reverberation time-nya bertambah. Selain daripada itu, pada zaman dahulu juga tidak terdapat banyak kelengkapan seperti mesin-mesin. Tidak seperti kini, kita ada kipas, kita ada aircon dan sebagainya yang menyebabkan bunyi di dalam masjid pada waktu dahulu jauh lebih rendah daripada kadar bunyi pada zaman sekarang di masjid-masjid moden. Dan pada waktu ini juga terdapat banyak laluan kereta, jalan-jalan raya di sekitar masjid. Pada waktu dahulu kemungkinan tiada motorkar. So perkara-perkara ini akan memberikan perbezaan kepada kualiti bunyi dalam sesuatu masjid pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang.